Pro 2 QVE ataupun disebutkan sebagai QV. Lampu boleh kata hampir macam Tesla. Dan kalau kita tengok kat sini ada lampu dia, lampu projektor ke depan. Sini adalah tayar dia. Ia menggunakan tayar Atlas 215 50R18. Okey, jadi yang ini adalah port pengecasan dia. Dan kalau kita tengok port pengecasan dia ada single phase. Jadi dia pengecasan adalah 6.6 kW. Dan kalau nak charge penuh akan mengambil masa selama 8 jam lah. Dan dengan kapasiti bateri sebesar 52.5 kWh, dia boleh mengecas 30 ke 80% dalam masa 30 minit. Pintu dia menggunakan flush door handle. Jadi pintu belakang dia macam kalau anda pernah nampak CHR ataupun HRV, macam ni lah. Dan dia macam lampu yang horizontal. Kalau nak buka bonet, dia tekan macam ni lah. Dan kalau kita lihat, tak ada tayar spare, tapi ada ruang untuk repair kit lah. Repair kit ni macam V2L kalau dilihat. Saya rasa V2L. Dan ni pengecasan Pro 2 lah. Okey, jom kita tengok ruang dalaman dia. Jadi yang ni lah ruang belakang. Wah, ada see-through. Poket belakang. Ada tempat cangkuk 3 kilo. Belakang tak ada aircon lah. Belakang ada USB-C dengan USB-A. Ada pump rest dengan tempat letak cawan. Di atas ini terdapatnya CPD. Jadi dia ada sensor yang akan mengesan pernafasan. Jadi kalau katakanlah dalam selama masa tertentu, first dia akan bagi amaran dari segi hazard light dengan warning alarm. Dan kiranya setengah masa telah berlalu, dia akan menghantarkan notifikasi kepada milik kenderaan. Okay, ini steering dia, volume, dan inilah papan pemanduan. Namanya menggunakan cermin belakang LCD. Di bawah ini adalah SD card, USB-C dan USB-A. CarPlay dengan on auto dan boleh menyokong wireless lah. Emergency braking pun ada juga, forward collision warning dengan autonomous emergency brake. Lane support, boleh lane departure warning dengan lane keeping assist pun ada. Dan kalau kita tengok pada bahagian vehicle setting, ada driving eco, normal, sport, dan steering wheel kita boleh adjust lah comfort, sport dengan auto. Dan region level ada low, standard dengan high. Kat sini ada semua kawalan tingkap terbuka dan tetapan tingkap lah, tingkap nak lipat ke tak, side mirror. Okay, jadi apa nak buat kalau katakanlah kereta tak ada bateri? Jadi kita ada P-Charge Mobile. Jadi P-Charge Mobile ni nak tengok, ini adalah kenderaan maybe semi autonomous ataupun mungkin akan diletakkan di lokasi yang strategik untuk mengecas Pro 2 QV.